Bola yang akan dihantar ataupun percubaan terusnya akan dilakukan oleh pemain ini. Dilencongkan ke ujung sana, peluang sebenarnya mudah. Masuk juga akhirnya. Jaringan yang cukup sempurna daripada pemain pasukan Kuala Lumpur dengan hantaran yang begitu baik. Kurang pasti siapakah yang menyudahkan jaringan tersebut. Namun itu adalah kegembiraan untuk seluruh barisan pemain pasukan KLFA. Ya, bagaimana bermula daripada pemain tengah mereka dengan lencongan yang cukup baik tepat ke kaki pemain ini untuk memadamkan kelebihan untuk pasukan KLFA. Patina Sarani, pusingan yang baik, gelecehkan, hantar untuk Muskan. Baik, tolakan ini Muskan. Ada ruang di hadapan Muskan. Lihat bagaimana daripada Muskan. Tepisan penting yang dilakukan oleh Dahlia Alisa. Dan penjuru untuk ketua pasukan KL Rangers ini. Lihat bagaimana Nurin Batrisha. Tendangan yang berjaya masuk ke dalam kawasan kotak penalti, namun gagal didapatkan oleh rakan-rakan. Masih lagi dalam kawalan mereka. Oh, baik peluang untuk pasukan KL Rangers sebenarnya. Tidak offside dan semestinya itu adalah jaringan penyamaan daripada pemain pasukan KL Rangers yang terus memberikan respon pantas. Nur Zulizan Balkis Izliana sebenarnya yang melakukan jaringan itu. Setelah memanfaatkan hantaran yang begitu baik dari ketua pasukan, baik acaan yang dilakukan oleh Nurin Batrisha, hantar ke tengah, berjaya mengukur larian Zulizan Balkis yang menolak. Kiasatina ke sebelah kanan, dapat kepada Azaniza, semula kepada Kiasatina, dapat semula untuk Muskan. Lihat bagaimana peluang untuk Patina Sarani, masuk ke tengah, ada peluang dan terjatuh di situ. Jelas sekali semestinya tendangan penalti untuk pasukan KL Rangers. Dahlia Alisa, penjaga gol Kuala Lumpur, oleh pengadil sebentar tadi. Muskan Abdul Majid perlu lebih fokus dan tenang. Lihat bagaimana percubaan leret dan juga tendangan yang berkualiti daripada penyerang pasukan KL Rangers ini. Berjaya meletakkan pasukan beliau berada di hadapan, melakukan kebangkitan walaupun satu ketika mereka ketinggalan di separuh masa yang pertama ini. Namun usaha yang tidak pernah mengkhianati hasil untuk pasukan KL Rangers. Lihat bagaimana Muskan, tenang, dua langkah saja diambil, menghantar bola itu ke sebelah kiri di penjuru bawah. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Lihat bagaimana Muskan Abdul Majid, lencongan yang tidak menjadi daripada Muskan, melewati palang gol pasukan lawan, memberikan kelegaan untuk melakukan tendangan. Lihat bagaimana tugas untuk Asma. Percubaan terus yang dilakukan, masuk, cemerlang daripada Asma. Gagal dibaca oleh penjaga gol KL Rangers. Kembali mematikan semula kelebihan untuk pasukan KL Rangers mendahului pasukan mereka. Baik daripada Asma Munajati.
Gol pasukan Kuala Lumpur FA dijadikan pemain nomor 9. Menjunam cantik, terus menerjah masuk ke dalam jaring. Sudah pun dibaca dengan baik oleh pemain pertahanan. Tolakan yang lemah dipintas di situ. Larian deras daripada Patina Sarani. Kesilapan terlepas di situ. Peluang untuk Muskan. Acahan dan rembatan itu. Peluang untuk pasukan KLFA sekarang ini. Dan percubaan terus dilakukan. Cemerlang daripada penyerang pasukan Kuala Lumpur FA ini, yang berjaya melemaskan sekali lagi penjaga gol pasukan KL Rangers, Farhana Nabila, dengan aksi yang sama seperti jaringan yang kedua. Lihat bagaimana gerak ulang tayang pelan ini daripada Mayu Kono yang berjaya menghantar bola itu masuk ke dalam jaring gol untuk pasukan KL Rangers. Terus dihantar ke dalam kawasan kotak penalti, ditanduk keluar oleh pemain pertahanan. Dan itu adalah whistle panjang yang dibunyikan oleh pengadil Muhammad Arif bin Ismail menamatkan aksi di Stadium MPAJ. Keputusan masa penuh untuk hari perlawanan Liga Wanita Nasional. Pasukan Kuala Lumpur FA berjaya menewaskan pasukan KL Rangers dengan kemenangan tipis 3-2. Sekaligus berjaya membawa pulang 3 mata penting sebelum aksi Liga Wanita Nasional direhatkan bagi memberikan laluan kepada persediaan pasukan antarabangsa untuk Liga Bola Sepak Wanita. Terima kasih kepada seluruh barisan penonton yang terus setia bersama kami hingga ke whistle penamat. Assalamualaikum dan selamat malam. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Okay, bersama saya sekarang ini adalah pemain terbaik perlawanan pada malam ini dan juga assistant coach dari pasukan Kuala Lumpur FA. Pertama sekali coach, tahniah di atas kebangkitan drama di Stadium PJ 3-2 mengatasi pasukan KL Rangers. Sedikit sebanyak boleh ceritakan apa yang berlaku dalam perlawanan hari ini? Alhamdulillah kita dapat collect 3 points seperti yang kita aim, dan pemain telah diberikan tugasan yang sangat berat dengan cuaca yang sangat kita tak duga lah, orang lebih hujan, tapi pemain kita dapat convert dan kita come back dan akhirnya 3 poin tu dalam diri kita. Alhamdulillah seperti yang kita rancang lah. Okay, selepas ini merupakan perlawanan terakhir dalam bulan ini sebelum berehat bagi memberikan laluan kepada persediaan antarabangsa dan sebagainya. Jadi bagaimana daripada pasukan Kuala Lumpur FA ingin mengekalkan komunikasi ataupun tahap kecergasan di antara pasukan sementara cuti sebelum bersambung pada bulan 11 ini? Saya tak belum cuti lagi sebab selepas ni kita akan jumpa dengan Selangor. Bulan? Berapa ribu? Saya tak siap Selangor. Berapa? 3 hari. Rasanya seminggu ya rehat kan? Selangor dan dengan YT. Okey, jadi untuk dalam masa seminggu ni mungkin training diteruskan ataupun ada perlawanan persahabatan? Masa ni kita training kita teruskan dan pemain kita pun ada involved dengan KLB akan check out lah on that on, but training tu masih teruskan seperti biasa. Kita ada pemain yang sedang kontrak balik untuk buat, at least kita ada good preparation on that lah untuk dengan tim yang lebih baik. Okay, terima kasih coach. Sekali lagi congrats. Thank you. Can you say something in the air? Say something. In English.
Okey.